Membina kehidupan di Parit Buntar. Hari ini saya nak bawa anda untuk kita bersama-sama house tour sebuah rumah yang kami bina di Titi Serong, Parit Buntar, di mana rumah ini memiliki kawasan jenis memanjang ke belakang iaitu 46 dan juga lebarnya adalah 20. Walaupun keluasannya kurang daripada 1000 square feet, tapi keluasan bahagian dalam sangatlah memuaskan. Rumah kat belakang anda ni memiliki 3 bilik dan juga 2 bilik air, lengkap dengan living dan juga kitchen, dan ada juga wash area yang kita sediakan. Sejom saya bawa anda kita tengok bahagian dalam rumah ni. Bahagian hadapan adanya teres yang kita buat kat sini, jadi tuan rumah boleh letakkan rawat kasut, dan juga ada satu anak tangga di bahagian hadapan. Pintu utama kita menggunakan security door seperti biasa, dan ini adalah bersaiz 6x7. Apa yang menariknya tentang security door ni, dia ada netting macam ni tau. So kalau tak nak buka pintu pun, masih ada lagi udara boleh masuk. Daripada bahagian security door, anda akan terus nampak bahagian living area. Jadi di sinilah tuan rumah boleh meletakkan perabot, dan kita sediakan juga dengan ceiling double layer yang berdesign begini. Ada kipas dan juga lampu. Untuk TV, tuan rumah bercadang untuk letak TV-nya di bahagian sini. Tingkap pula kita pasang brand tingkap labuh, dan adanya juga tingkap bucu di bahagian hujung. Dipisahkan dengan partition ni, kita akan terus nampak bahagian kitchen di bahagian hujung. Jadi ini adalah kitchen untuk rumah ni, yang kita lengkapkan berserta dengan tabletop yang berukuran 10 kaki. Ada juga dengan dapur, kita berikan lubang dapur saja tau. Dan sinki yang kita berikan 2 ruang petak. Tuan rumah dah tak perlu buat penambahan lagi dah. Dan kalau anda nampak apa yang dalam video ini adalah spek yang kita berikan seperti biasa. Okay, di bahagian kitchen juga kita berikan termasuk dengan sliding door. Anda kata tuan rumah tak nak masuk bahagian depan, boleh masuk dekat bahagian sini. Untuk bilik, bahagian bilik kita letakkan semuanya di bahagian sebelah kanan, di mana satu baris yang sama adalah bahagian bilik saja. Untuk master bedroom kita letakkan di sini. Luas kan? So ini adalah bahagian master bedroom ataupun bilik yang pertama. Dekat bahagian master ni, tuan rumah boleh letakkan katil di bahagian sini dan juga almari lah. Dan kita sediakan juga dengan point untuk soket dan sebagainya. Biasanya soket ni kita beli memang dah cukup untuk keluasan sesuatu ruang. Selain tu, kita juga berikan kipas dengan lampu tau. Kipas dan lampu ni memang akan dapat untuk semua ruang kecuali dapur. Okey, dah nama pun master bedroom tentu ada toilet kan? Ini toilet yang pertama. Untuk bahagian toilet, kita berikan full aksesori. Ada toilet bowl, sinki, cermin, ambidet, shower, dan full tile juga dari lantai sampailah kepada sini. Sekarang jom kita tengok bilik yang kedua dekat sebelah. Jadi ini adalah bilik yang kedua. Untuk bilik yang kedua ada sisi tingkap dekat sini, dan tuan rumah juga ada buat penambahan grill tau. Selain itu juga kita berikan kipas dan lampu. Bersebelahan dengan bilik kedua adalah bilik yang terakhir, iaitu bilik yang ketiga. So ini adalah bilik yang ketiga. Kita lengkapkan kipas dan juga lampu. Dan dalam bilik ketiga ni ada toilet. So kat sini kita boleh gunakan toilet. Tapi toilet dekat sini kena share dengan bahagian luar. Sama juga dalam macam toilet dekat master tadi. Toilet yang kedua ni pun kita berikan masih lagi full aksesori tau. Dan untuk bahagian pintu pula kita gunakan pintu bifold macam ni untuk penjimatan ruang. Oh ya, saya cakap tadi ada wash area kan? Wash area kita buat kat tepi ni. Bersebelahan dengan pintu dapur. Cantik kan rumah ni? Walaupun jenis memanjang, tapi keluasan dekat dalam setiap ruang ni boleh cakap sangat selesa dan cukup untuk tuan rumah. Walaupun kurang daripada 1000 square feet pun anda dah boleh bina rumah besar ni tau. So kepada anda yang nak bina rumah bersama dengan Adibina, boleh terus kontak kita dengan tekan link di bio.